nak pukul silap saya dari kecil sampai besar. Hei, kau ingat apa? Kau banyak silap tau. Dari kecil sampai besar. Jangan kata apa. Banyak silap. Dengan uncle pun aku cakap macam tu. Lepas tu dia kata. Dengan uncle mak kau, uncle bapak kau ke? Dia lahirkan kau Tak, dia kata Dia lahirkan kau. uncle pun minta Kau, maaf. dia jaga kau pun belum tentu. Dia tengok cak gitu je. Yang jaga Ya, kau apa ni? dari kecil sampai besar apa? Mama. Pikul lah siapa? Mama. Yang buat perut siapa? Mama. Mama. Bukan perut tu berjalan sendiri Kan? Tak kan? Ha. Dia melawan je lagi. Itu lumrah mah. Anak lumrah. Hei, duit bukan main lagi. Salam dulu. Salam kan tadi? Lama sikit cium. Tengok tu. Macam gitulah. Kau cium moden ke apa? Ha. Kau cium kucing bukan main. Kau cium kucing berbunyi-bunyi. Cium tangan aku. Macam mula itik tau. Mula itik tau je. Dah. Gigil macam kakus. Dah. Ada mama. Ha? Cepat. Mak aku blushing. Maafkan adik. Apa salah kau? Banyak. Boleh kira tak? Entahlah, dah lupa. Dia lupa. Kau memang terasa lupa. Duit aku kau letak pun kau lupa. Oh, yang RM50 Tak kira RM50 kau ingat lagi Kau letak kat mana? dekat bawah kapet. Bawah kapet dekat mana? Depan pintu bawah kapet dia letak. Sampai dah kena belasah dah. Ada orang tengok awak macam tu. Tak ada Bagus. Sekejap lagi orang angkat kapet dapat duit. Dapat duit. Lepas tu buat apa? Bang. Lupa. Lupa? Kau nak salam pun kau lupa. Bukan main. Gigi nak gosok pun lupa. Baru balik. Baru tengok. Dia alasan dia bagus tau. Apa ni suruh belajar naik motor kena langgar anak orang. Belum belajar lagi dia dah dapat dah ilham dia. Dia dah dapat jawapan dia tau. Belum tu lagi dia kata tak boleh susah mama. Susah belum lagi pun dah terjadi lagi. Lepas tu nak buat apa? Lupa ingatan. Dia lupa je. Aku rasa banyak makan semut ni. Dia makan semut tu satu-satu. Tapi dengan kakak tak payah tu. Minta kakak duit lagi lah. Mana ada Akak tak ada duit. Kakak tak nak pun ada ada duit. duit ke kena salam. Bukan semata-mata kita nak raya ni minta Akak tak duit. nak. Kau yang kasi salam dia. Salam kakak. Bukan yang kakak tak nak. Kau ambil kau cium je dia. Bukan ada salah apa pun. Bukan cium dia, kau cium tangan dia. Terima kasih. Cepat. Yang ni lagi banyak dosa ni. Ni lagi aku tengok muka ya Allah. Muka siapa ni? Cepat. Sama muka ni kat sama muka kat mama lah. Pagi kan? Sama lah. Apa kedut banyak sangat ni? Belum tua lagi kedut banyak. Sebab dia kurus. Cepat salam. Salam duit. Salam cakap apa? Aku penat ni. Cakap apa? Bibi tak ada salah ke? Bagi main handphone. Ambil handphone mama. Tak salah? Tak salah? Tak salah apa? Aku suruh kau buat tu, kau buat masak TV. Kau duduk tu tonggeng-tonggeng sampai TV. Kadang-kadang kan, handphone... Oh, mama datang tu. Dengan tu, automatik je nenek. Tu bangun, dia jadi macam sarjan. Macam tu Cakap apa? Ni awak rasa gigi nak terkeluar ke? Hantu gigi. Hantu gigi. Kenapa gigi gitu? Aku pelik. Sebab menikah, bibi besar. Dia jangan kata dia semua besar. Bibi gigi semua besar. Yang tak boleh belah gigi apa yang besar. Cakap apa? Mama, saya minta maaf. Saya banyak dosa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dosa saya tak terkira. Rambut tu banyak mana macam gitu je banyak dosa saya. Jangan gitu. Boleh kira tak rambut kita ada berapa?
Rambut kita yang botak, yang gugur, yang rambut halus, yang rambut nipis. Macam gitu juga dosa. Kan? Tak payahlah buat macam itu. Macam beruk aku tengok. Tahu. Nak duit tak? Tangan. Kau tengok. Tangan ni salam. Tangan sini mengayap nak duit. Kau rasa? Dia tak terbiasa dari kecil kot. Salam betul-betul. Cium. Dah cium pipi pula. Duit tak bagi lagi, tarik dah. Macam dia cium. Nasi anak